Sini, sini, sini. Pusing, pusing, pusing. Pusing, pusing. Sini, sini, sini. Okey. Video corporate selalunya dihasilkan dalam berapa bahasa? Kalau kita tengok dari segi video corporate, sebenarnya video corporate ni dihasilkan dalam banyak bahasa pun boleh. Tapi kita boleh menghasilkan, selalu dihasilkan adalah dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Video corporate ni perlu tak ada subtitle kat situ? Ramai yang tanya begitu. So sebenarnya bila kita buat versi bahasa Inggeris, so kita sepatutnya ada subtitle versi bahasa Malaysia. Kenapa saya kata begitu? Sebab bagi orang yang peka, sekurang-kurangnya dia boleh menonton dan boleh membaca dari segi subtitle yang ada dalam video corporate tersebut. Sebab itu kita perlu ingat, menghasilkan video corporate dalam dua bahasa juga bukan satu nilai harga yang murah. Kenapa saya kata begitu? Sebab untuk satu versi, satu bahasa pun jika sudah cecah 50,000 untuk 5 minit, tak mustahil kalau ditambah satu bahasa lagi 30% atau 40% perlu ditambah dalam nilai harga sebenarnya. Kenapa mahal? Sebenarnya kita lihat bila kita tukar kepada version yang kedua, grafik juga perlu ditukar kepada versi bahasa yang kedua, termasuk dengan suara latar dan banyak lagi.